Ramai yang ingat SSM ni hanya tempat untuk daftar bisnes. Padahal lepas korang daftar saja SSM, ada perkara-perkara yang SSM minta kita untuk follow. Dan kalau kita tak follow, boleh kena penalti sampai puluh-puluh ribu tau. Ni saya share dengan korang apa yang SSM nak kita buat supaya duit kita selamat. Tapi sebelum tu, jangan lupa save dulu video ni. Nombor 1, pamerkan korang punya sijil SSM dekat kedai. Sebab itulah lepas kita daftar je bisnes, pastikan kita download sijil SSM tu. Sebab kalau tak, dia charge lagi kat kita nanti. Nombor 2, kalau korang buat bisnes dan tak daftar SSM, yang tu pun boleh kena tau, sampai RM50,000. Kita tak tahu siapa yang report kat kita nanti. Kita rambut je sama hitam, hati lain-lain tu. Nombor 3, korang kena pastikan korang letak nama dan juga nombor SSM korang dekat dalam TikTok macam ni. Tapi kan ada sifu bagi tahu, kalau letak nombor SSM dekat kita punya bio ni kan, kita punya trafik kena kacau lah dengan TikTok. Betul ke Korang ada yang tahu tak? Boleh tak share dekat komen? Untuk 2 tips lagi, saya bagi dekat next video.